Foto kad print dah sampai. Banyak-banyak ni nak buat apa? Untuk kita kumpul lah, dik. Satu keping ni RM4.9 je, dik. Dalam ni dah lah ada 4 keping kad. Dan belikan secara rawak. Maksudnya banyak jugalah kat dalam ni. Kalau korang beli banyak-banyak pun, korang mungkin boleh dapat sebahagian besar lah daripada foto-foto yang korang nak tu. Mari lagi tunjuk yang dah buka ni. Akak dah buka satu. Okay, dalam ni lebih kurang dia, saiz dia macam ni tau. Nampak tak saiz dia? Standard photocard lah. Kita ada 3 jenis pose dan ID cardnya adalah Shintaro. Ni macam ni lah saiz dia. ID card ni keras tau. Macam ID card betul. Macam ID card yang dekat universiti tu kan. Dan akak paling suka part ni. Akak suka dia punya background kat belakang ni. Nampak macam premium kan? Dia punya, nampak tak? Lilap-lilap dia. Yang ni jenis yang macam ni. Dia macam holographic sikit. Dan yang ni pula macam gold. Yang ni nampak mahal. Nampak macam card VIP tau tak? Cantik kan? Cantik kan? Ni ada satu lagi yang akak belum buka kan. Akak buka, aku tunjuk kat korang tau. Tu dapat Anubis. Jion. Memang berbaloi gila RM5 untuk 4 kad yang nampak cantik dan mahal ni. Tu yang dekat tangan akak ni semua collection tau. Kalau korang kumpul semua ni dalam 50 keping kad jugalah korang dapat. Wow. Yang ni bukan akak punya, of course. Kalau lah saya dapat semua ni. Wah. Selamat maju jaya dan selamat mengumpul. Bye-bye.